Hari ni kita ke Kuala Lumpur. Kita ke Cowboy. Kita nak cari barang camping sikit. Ada barang yang kita tak cukup tu. Kalau ada masa, ada ruang ni, kita saja datang jalan kat sini. Bawa anak-anak ni teman. Kita pergi buy, where go? Camping. Go buy barang camping. Okay, ni kita masuk ke Cowboy. Kita tengok dekat dalam ni barang apa yang kita boleh dapatkan untuk beli. Oh, banyak barang borong dia di sini ni. Barang untuk nak buat kuih raya, plastik, air, minuman, air tin, air kotak. So, ni ada apa lagi ni? Oh, flooring. Barang-barang dapur, air, kendi, termos, periuk, everything all in ada sini lah. So memang boleh datang sini lah. Shopping barang untuk raya, untuk kenduri, kapet pun ada. Rumput kapet. Buat sama belacan sendiri punya okey gini. Kan. Ini buat kan masak barang. Ada design macam kayu, harga dia RM9. Tengok yang besi ni berapa harga dia. Nak ada satu tangga pendek dekat rumah. Nak pasang CCTV ni tu. Steel ke? 115. Oh, kalau yang ni RM115. Yang tu 100. Tu kan 200 lah. Nak lawa dia lah. Ni budak ni yang apa ya? Ya. Nah, macam tak jumpa tempat. Move aja nak. Move. Mau semua masuk dalam lah. Susah benar lah. Careful, Dek. Okay, floor 2 dia ada kawasan tempat jual mainan dengan barang-barang camping, dengan barang-barang untuk alat-alat tulis lah. So sekarang ni kita punya matlamat datang sini, kita nak tengok aksesori untuk camping, barang kita yang tak ada, yang kita belum ada. Ni diorang punya display, ada tent yang membuka. Ni saiz kecil lah, sesuai untuk 2-3 orang, yang untuk baring. Tapi hanya untuk tidur lah. So ni ada barang-barang dia lagi, dia ada kerusi dia. Nak cari kerusi dulu. Tengok yang brand Cowboy tu. Ni pendek kan? Bukan macam tu. Try duduk. Try sit. Try sit. Duduk. Cuba tu duduk. Ya, ya. Mana abang? Ni bagus ni.
Macam mana? See? Oh, ada. Kek kursi yang kita nak beli tu konsep dia yang macam ni lah. Harga dia 59, 50 sen. Yang ini macam dia dalam sikit 5 berapa ringgit 90 sen. Tapi ini kurang selesa sikit duduk dia. So yang ni rasa design dia ni ya. Cuba try duduk. Ni RM59.50 sen ni. Mana adik? Adika. Adik. Abang ambil adik. Tak, ni rasa macam duduk kita punya hitam tu tak? Ha? Adik, si. Jangan ambil sampel satu. Si yang nak cari tadi tu ni lah dia. Harga dia RM59.50. Hai, pelanggan yang dihormati. Sekadar makluman mesra, kaunter pembayaran kami terletak di dua lokasi. Warna hitam ada, Anda parking di warna kaki ada. Sila buat Kita nak cari warna hitam lah. Tak payah memang mahal lah. Tapi macam RM59.50 ni pun dah selesa dah. Daripada beli yang harga sampai RM400 lebih, RM200 lebih tu belum tentu nak selesa juga duduk. bagi melancarkan berusaha di pintu keluar. Terima kasih kerana sentiasa. Tu hari kita dah beli kat Shopee dah. Ini kan saiz dia. Tapi ni yang pendek saiz anak. Okey lah, at least anak ni kita dah ada 4. So yang untuk dewasa sekarang ni kita ada 1. So kita tambah lagi 3. So kita akan ada 2 set meja. So satu meja tu akan ada 4 kursi. Okey, selesai dulu untuk kerusi. Okey, sementara anak tengah pergi cari mainan dulu. Kita nak tengok apa lagi aksesori camping yang kita boleh dapatkan daripada sini yang murah. Ataupun kita cek barang yang kita boleh dapat daripada sini, later yang kita boleh survey dekat Shopee atau TikTok. Banyak lagi barang dia dekat sini. Kau tengok depan tengok ni, ice box. Macam kita dah ada cooler daripada payung. So jadi tak perlu dah sebab kita dah siapkan dengan roda. Kalau yang macam ni, nomad nak ngangkat kan. Seorang kalau buat kerja dengan barang penuh kat dalam dengan air batu nak ngangkat seorang, koyak mat. Yang penting kita dah punya ada roda. Yang ni pun ada roda juga. Seperti biasalah kita ni sebab heavy duty sikit. Ni time diorang shopping mainan. Tengok mainan punya collection borong kat sini. Diorang pun ambil borong je. Nampak? Macam kedai abah dia buat. Abang. Ambil seorang satu je. Tapi choose lah mana-mana. Take satu orang satu. Pasal yang stupid. Ni. Ambil satu orang satu. Noah satu, abang satu, This one abang. Juna satu, Dika satu. Baju. Tak payahlah ni dalam. Ni semua belah kereta mainan aja. Ini kereta kontrol tak payahlah. Itulah cakap, ni tak payah. Okay, sementara diorang tengah pergi cari lagi mainan budak-budak tu untuk bagi apa supaya tak bagi anak-anak tu berlari sangat. So kita tengok kat sini. Menarik ni sebab kita ada satu botol air macam ni juga kita beli dengan payung camp. So kita nak beli lagi satu lah kat sini untuk beli fill up air. Tapi tak ada brand tak apa. Yang penting sekarang ni kita nak camping, barang kita ada. Betul. Kita ambil yang besar terus lah sebab saiz yang sama macam kita ada. So 2 biji kita ada sekarang. Jadi satu kita boleh bancuk air masak, kita letak ais kat dalam tu. Satu lagi kita boleh buat air manis, kita letak ais kat dalam tu. So siapa nak air manis dia picit, siapa nak air masak dia picit. Syok. Yang atas ni dia ada buayan mat, kursi buayan. Tapi harga dia sampai kat RM500. Beli kat Shopee lah. Shopee harga pun bawa dalam 100 lebih je. Time diorang buat live sale, kita aim kat sini je lah. Kita boleh cari barang kat Shopee. So payung ni pun menarik. Tapi tak payah go for camping. Sebab kita pun ada kemah. Cuma kita plan satu lagi. Kita akan beli kemah angin yang besar tu. Payung ni later lah. Kita beli kat Shopee pun best juga. Untuk rumah ni, kita set up rumah ni. Macam style konsep ala-ala garden gitu. Okay, kerusi kau dah ambil 4 biji dah. So jumpa kat rumah nanti. Kau punya geng warna hitam. Okay dah, settle shopping. Mainan-mainan. Mainan-mainan. Kerusi camping. Jom. Wah. Kita siapa? Tukar siapa?
Battery car. Okay, jom. Come. Kita nak bayar mainan. Okay, kita selesai tingkat 2. Kita beli yang mana penting memang dah kita aim. So kita nak turun tingkat 1 dulu. Kita tengok benda apa yang ada kat tingkat 1. Habis dah lama dekat sini. Anjari dengan shopping barang lain pula. Kita turun tingkat 1. Okay lah. Ada 2 troli dah. Kita aim apa yang kita nak dulu. Banyak mat benda-benda best kat sini. Ni ada awning tu, rumah, ada awning rumah tingkap apa semua. DIY je lah. Banyak boleh buat DIY lah. Ni kipas macam mana ni? Tengok sampel kipas dia. My favourite part, kuali masak. Cari satu benda yang senang laju sikit nak masak, nasi goreng ke apa. Ni dia pegang apa? Ni holder. Macam layan juga ni. Semua ni bahagian periuk, bahagian dapur. Pakai nut. Macam yang hitam ni cokey dia. Kan? Besar sikit. Dalam dia besar sikit. Macam ni. Macam ni kuat dalam sikit ni. Shopping kat bahagian dapur. Shopping beli barang dapur. Jom abang cepat. Abang. Ini tu assistant. Wah, ni pun favourite part juga ni. Besar. Ke mana tolak tu? Pegang abang. Arjuna. Dia punya sabun tadi tu dah masuk dalam ni Warna kuning tu. Hey. No. Move.